kasih kepada saudara yang terus setia bersama kami di TV1. Masa ini kami bawakan kepada anda siaran-siaran langsung Forum Perdana Ehwal Islam Diraja buat julung-julung kali bersiaran dari Istana Negara Jalan Duta Kuala Lumpur. Forum yang dibawakan khas oleh Istana Negara dengan kerjasama Nazawol, Jakim, Jawi, Mawib dan juga RTM. Dan kita membincangkan tajuk Marhaban Ya Ramadan. Baik, pada pusingan ini saya nak minta Ustaz Bat cerita pula tentang suatu kelebihan yang Allah SWT janjikan khusus bulan Ramadan, iaitu kelebihan Lailatul Qadar. Jadi setengah daripada kita ini berkira-kira kan, bilakah tarikh Lailatul Qadar, 21 ke, 23 ke, 25, sampai kadang-kadang tak beribadat pun pakai duk kira tarikh je kan. Jadi adakah mencari Lailatul Qadar itu satu perkara yang dituntut, dan sekiranya dituntut, apakah persiapan yang kita nak mendapatkan Lailatul Qadar itu? Ya, terima kasih. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ya, memang kita digalakkan untuk mencari-cari Lailatul Qadar ataupun malam Qadar. Hadis riwayat Ahmad daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Man kana mutaharriyaha falyataharraha fi lailati 70 wa 20." Maka siapa-siapa yang mencari-cari malam ataupun Lailatul Qadar itu, maka carilah pada malam-malam yang ke-27 daripada bulan Ramadan. Sebab itu ramai di kalangan orang kita yang terus shortcut. Dia terus pergi malam 27 Ramadan. Ada juga hujah-hujah yang diberikan oleh para ulama bahawa memang logik dia jatuh 27 sebab huruf Lailatul Qadar ada 9. Kalau kita aja lam ya, lam ta marbuta bla 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 bla, hurufnya 9. Dan Allah sebut kalimat Al-Qadar dalam surah Al-Qadar tu 3 kali. Dia buat matematik lah. 9 darab 3, 27. Matematik jugalah. Ada juga yang buat kajian dalam surah Al-Qadar itu salamun hiya hatta. Hiya itu balik pada Lailatul Qadar. Dia kira daripada awal, duduk pada urutan ke-27 daripada pangkal ayat. Jadi dia kata memang confirm jatuh 27. Sebab itu kalau di Mekah, jam luar biasa. Orang tak semayang dalam masjid dah penuh sangat. Atas bas pun orang semayang. Atas bumbung kereta, jam luar biasa. Sebab mengejar 27. Adakah begitu yang dituntut oleh agama? Jawapannya tidak. Kerana antara rahsia nak mendapatkan Lailatul Qadar adalah konsistensi kita. Istiqamah daripada awal. Sebab itu seperti Dr. Zulkifli sebut tadi, para ulama' membahagikan Ramadan ni kepada 3 fasa. 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Kenapa dibahagikan 3 begitu? Dia sama macam permainan bola sepak. Kalau kita tengok Ramadan, 10 Ramadan pertama, tuan-tuan pergi Masjid Surau, hampir roboh, sengit. Apa sebab? Ramai jemaah. Mana-mana datang. Kalau kita datang lambat, semayang dekat tempat ambil wuduk saja boleh dapat. Kenapa orang ramai 10 Ramadan pertama? Macam bola. 10 Ramadan pertama itu kita panggil pusingan kelayakan. Dalam bola sepak, pasukan kelayakan. Kelayakan ni siapa-siapa boleh main. Kalau peringkat dunia, Guyana, Togo, negara tak mana-mana pun akan main sekali. Masuk 10 Ramadan kedua, itu kita panggil semi-final. Sebab itu kalau Masjid Surau, dia punya soft semayang mengalami kemajuan yang pesat. Soft makin maju ke depan. Ya, sudah banyak kosong di belakang. Mana orang pergi sibuk majlis berbuka puasa. Ini masalah. Bila masuk 10 Ramadan yang ketiga, itu kita panggil grand finale. Daripada pusingan kelayakan 13 pasukan berlawan-berlawan tinggal 4. Bila 4 masuk finale, tinggal 2 pasukan saja. Nanti imam bila malam 10 akhir, dia dah tak boleh lagi dah ramai-ramai. Fadlan minallah wa ni'mah. Senyap, tak ada dah orang belakang. Sebab itu secara jujur tuan-tuan, 10 Ramadan akhir, antara masjid dengan Pudu Raya, mana ramai orang? 10 malam akhir, masjid dengan RNR Tapah, mana ramai orang? Sedangkan 10 akhir itu kemuncak adanya malam yang sangat keramat, Lailatul Qadar, 10 yang akhir. Tapi sayang ramai orang konsisten awal 10 second, third dia tak dapat masuk grand finale. Ini kita sayangkan. Sebab itu pada malam ni kita mengambil kesempatan. Bermula malam esok, ayo kita ramai-ramai sing-singkan lengan baju. Datang kita ke masjid rumah Allah konsisten selama 30 hari. Ramai orang mengatakan solat tarawih ni dia stres. Ialah dia jarang ibadah, kita faham. Tapi nama pun solat tarawih, solat rehat-rehat. Di Malaysia saja yang jadi stresnya. Sebenarnya rehat je. Tengok Mekah semayang, siap buat rock block. Tengah semayang buat rock block. Tak ada masalah baca Quran. Apa? Kita rehat-rehat saja. Orang Arab biasa buat 8 rakaat, 4 rakaat, rehat dulu, sambung lagi. Kita 8 tak nak rehat lagi. Pergi pula minum teh lah macam-macam. La ilaha illallah. Ada satu masjid Kuala Lumpur tahun lepas.
Bagus, saya pergi bila habis mayang dia menjerit ramai-ramai. Ittaqullah, ittaqullah. Habis 8 dia takbir belakang. Ittaqullah. Saya kata bagus betul ittaqullah. Rupanya dipanggil ke kawan dia yang duduk depan, pergi restoran Taqwa depan masjid. Ittaqullah. La ilaha illallah, tarik dah ittaqullah. Ini apa benda? Kita ni makan banyak sangat, itu ibadah malam kita kurang. Kadang tarawih buat 20, kita banyak makan. Sujud la ilaha illallah. Sujud imam muda, kita orang lama. Sujud keluar cendol ikut hidung. Punya lama kan. Jadi konsisten itulah saya kira paling penting sekali. Ramai orang dia tidak mahu melakukan tarawih secara konsisten sampailah memasuki 10 Ramadan yang ketiga. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, Ramadan yang paling mustahak adalah istiqamah. Kerana kemuncak Ramadan terletak pada 10 yang akhir. Di situlah ramai orang yang gagal. Saya pernah jumpa orang 10 Ramadan akhir dia ambil cuti. Ambil cuti. Kemudian nanti dia raya 2 hari, hari ketiga dia dah start kerja balik. Maknanya dia betul-betul konsisten untuk jaga Ramadan. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Bat. Konsisten itu yang disebut oleh Ustaz Bat itu yang perlu kita terapkan dalam diri kita. Dr. Zul, bagaimana kita nak menjadikan diri kita konsisten dalam ibadat ini? Kalau Ustaz Bat sebut tadi, kalau 10 Ramadan yang pertama itu penuh masjid sampai nak reban katanya tadi kan. Jadi bagaimana kita nak bagikan diri kita ini boleh, kalau pasukan bola sepak tu boleh masuk grand finale. Apa yang perlu kita buat itu, Doktor? Okay. Terima kasih. Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin menyebut bila seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, syariat Islam ni banyak. Macam mana saya nak beramal, nak buat?" Nabi bagi 2 sahaja. Qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah aku beriman dengan Allah dan istiqamah. Ulama menyatakan istiqamah ni bila adanya kalimah alin sin ta di hadapan, maka kalimah tersebut seolah-olah satu perbuatan untuk memohon. Dia panggil fa'il talab. Satu usaha yang mesti kena sungguh-sungguh. Dan bila sebut istiqamah, kena perkara baik, bukan perkara tak baik. Orang tu istiqamah hisap rokok, tak jadi. Istiqamah ni bangun malam. Istiqamah ni belajar agama. Istiqamah ni umpamanya mengaji Al-Quran. Jadi yang baik-baik itu namanya istiqamah. Cara yang terbaik untuk kita beristiqamah ialah kita pilih rakan taulang kita yang ada istiqamah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang soleh zaman dahulu. Dan Nabi menyatakan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ila man yukhaliluh. Manusia di atas agama rakannya, maka pilihlah, tengoklah siapa yang dia rakankan. Yang kedua, kita kena tengok dan kita baca sejarah orang-orang soleh. Orang soleh zaman dahulu, macam mana 10 akhir Ramadan Ustaz Bat cerita tadi, macam mana mereka buat. Saya pernah tengok ada orang daripada Yaman pergi ke Mekah, dia tak sewa hotel, dia duduk iktikaf je. Dan cerita macam ini bukan satu cerita yang pelik, ramai orang. Artinya mereka bersungguh dalam beristiqamah, mereka ikut cara salafus salih di zaman dahulu. Dan akhir sekali kita kena mohon kepada Allah. Kita tengok apa yang disebut ganjaran yang banyak dapat. Dan ada orang-orang soleh zaman dahulu bila ditanya, "Syekh, macam mana awak ibadat pada malam Lailatul Qadar ataupun malam Qadar?" Dia terpinga-pinga, tak boleh nak jawab. Dia kata, "Saya nak beza macam mana? Sebab setiap malam saya sangkakan dan saya buat macam itulah malam Qadar." Jadi sentiasa gia 5, sentiasa bersungguh. Dan ini kalau kita dapat pupuk, insya-Allah kita akan dapat menjadi orang yang benar-benar akhirnya mendapat mardatillah pada akhir Ramadan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Dr. Zulkifli. Barangkali Prof boleh tambah sikitlah tentang persiapan-persiapan supaya kita boleh konsisten, kita boleh istiqamah dalam kita bersemangat untuk kita bermujahadah di bulan Ramadan ini. Silakan Prof. Ya Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Memanglah kalau kita lihat Allah Subhanahu taala memberikan anugerah yang melimpah ruah dalam bulan Ramadan, sewajarnya lah, sepatutnya lah usaha kita juga melebihi kebiasaan. Maka dengan sebab itu, kalau kita boleh buat senarai semak, kita kata checklist lah apalah yang kita nak buat
lebih daripada kebiasaan, mungkin saya boleh senaraikan pertamanya sebagaimana yang terdapat di dalam khutbah Rasulullah SAW di akhir bulan Sya'ban. Ada menyebutkan iaitu pertamanya mengucap 2 kalimah syahadat di bibir sentiasa. Satu, mengucap 2 kalimah syahadat di bibir sentiasa, mohon keampunan tanpa putus asa, tanpa jemu rasa, walaupun dosa kita banyak, terutamanya menghampiri 10 malam terakhir dengan doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Mohon Allah ampunkan dosa kita. Yang ketiganya, doa panjat, mohon syurga, elak neraka. Panjat minta. Yang keempatnya, zikirlah sepanjang masa. Basahkan bibir kita. Yang kelimanya, tadaruslah bersama-sama atau baca Quran paling tidak sekejap. Cuma dapat cari masa, insya-Allah. Yang keenam, banyakkan sedekah tapi seikhlas serasa. Yang ketujuh, sedialah makan untuk sahur dan berbuka dengan gembira. Yang ke-8, kalau kita nak senaraikan laksanakan amanah kerja segigih-gigihnya. Dan yang ke-9, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyakkan iktikaf, tingkatkan ibadat sekuat raga kita. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salat tarawihlah sampai ke penghujung menjelang hari raya. InsyaAllah kalau adalah senarai-senarai ini, nanti kita tik berapa banyak dah kita dah buat, berbanding daripada tahun yang sebelumnya. Mudah-mudahan kita harapkan Ramadan tahun ini lebih baiklah daripada Ramadan yang sebelumnya. Baik, terima kasih pada Prof. Itu dia muslimin dan muslimat sekalian, antara beberapa panduan yang perlu kita hayati dan kita fahami sebagai persiapan untuk kita menyambut Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Kita akan kembali selepas ini, kita akan berhenti rehat terlebih dahulu.